Guys, perasan tak? Skrin dekat TV ni cantik semacam. Mana taknya disebabkan dia guna panel QLED guys. Memperkenalkan iaitu TV daripada brand TCL iaitu model T7B variant 55 inci. Kalau korang tak nak 55 inci nak lagi besar, ada juga variant lain lah. Nanti aku cerita dekat full review video. Seperti korang tengok, TV ni nak buat main game pun best guys. Disebabkan panel dia lah. And seperti korang tengok, dia adalah remote control dia. Kat sini kita boleh navigate lah dia punya user interface dekat TV ni. And TV ni menggunakan Google OS TV, which is memang sangat nice lah sebab dia based on Android guys. So macam aku beritahu tadi, TV ni best untuk buat main game. Disebabkan apa? Sebab dia ada VRR dan juga ALLM. Dan seperti korang tengok, performance untuk buat main game dekat TV ni memang sangat syok lah. Disebabkan ada 120Hz. So anggapan harga TV ni berapa kan? 120Hz, ada VRR, ada ALLM, ni mesti 54,000 bang. Tak, TV ni harga ni bawah 2,000 je guys. Sebab tu aku amazed gila lah dengan apa yang model dapat provide dengan spek yang dibagi. Memang tak masuk akal. Kalau kau nak tahu lebih lanjut mengenai TV TCL T7B 55 inci variant ni, korang boleh tengok link dekat bawah. Aku akan provide full review video mengenai video ni. So pergi tengok guys.